Guys, isu yang melibatkan nadir bumi bahan strategik yang menjadi tulang belakang kepada teknologi ketenteraan moden hari ini adalah bukan isu kecil. Ia bukan sekadar kontrak perniagaan biasa. Saya melihat bila nama Linus dikaitkan dengan perbekalan kepada Pentagon, ini bukan lagi isu ekonomi semata-mata. Ia sudah menjadi isu masuk wilayah yang besar, iaitu kedaulatan negara. Prinsip geopolitik dan pendirian moral Malaysia dipentas antarabangsa. Saya berpendapat Ketua Pemuda PAS Negeri Selangor ini tepat pada waktunya. Ini bukan soal politik sempit, ini soal ketulusan dan tanggungjawab kepada rakyat. Secara berfaktanya, nadir bumi digunakan secara meluas dalam sistem radar, peluru berpandu satelit, komunikasi pertahanan dan teknologi peperangan moden. Amerika Syarikat pula sedang agresif membina rantaian bekalan alternatif untuk mengurangkan dominasi China. Jadi apabila Linus muncul sebagai pembekal, ia secara automatik menjadi sebahagian daripada percaturan global geopolitik. Persoalan paling besar sekarang ni, adakah Malaysia terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam rantaian ini? Saya nak tanya secara teruslah. Jika bahan ini diproses di Malaysia, adakah kita sedar ke mana ianya pergi? Adakah kerajaan benar-benar mempunyai kawalan atau kita hanya sekadar menjadi tapak operasi tanpa kuasa menentukan hala tuju yang sebenar? Saya rasa perkara ini tidak boleh dipandang enteng ataupun tidak boleh dipandang ringan lah. Saya nak cadangkan supaya Linus tampil secara terbuka dan menjelaskan secara terperinci dari mana sumber bahan mentah dan di mana ia diproses dan sama ada fasiliti di Malaysia terlibat dalam rantaian berkalan kepada sektor pertahanan Amerika Syarikat. Kalau tak ada kaitan, jelaskan. Kalau ada kaitan, itu lagilah perlu dijelaskan. Dalam pada masa yang sama, kerajaan Malaysia tidak boleh berdiam diri. Ini bukan isu teknikal semata-mata. Ini telah melibat dasar strategik negara. Saya berpendapat kerajaan wajib menyatakan pendirian rasmi. Adakah terdapat mekanisme kawalan? Adakah ada garis merah yang tidak boleh dilanggar? Kalau perkara sebesar ini pun tidak ada ketelusan, bagaimana kita sebagai rakyat nak yakin dengan perkara macam ni? Dan saya nak sentuh satu perkara yang ramai cuba nak elakkan, iaitu realiti geopolitik dunia Islam. Amerika Syarikat kita tahu telah terlibat dalam pelbagai konflik global termasuk perang di Palestin, Iraq, Afghanistan. Sokongan ketenteraan kepada Israel yang berterusan menjadikan isu ini sangat-sangat sensitif. Saya tak nak menuduh, tetapi saya nak mempersoalkan adakah Malaysia secara tidak langsung menyumbang kepada rantaian bekalan yang menguatkan industri ketenteraan kuasa besar yang terlibat dalam konflik peperangan tersebut. Saya sebenarnya saya nak mengecam sikap berdiam diri dalam isu sebesar ini. Dalam era maklumat hari ini, diam bukan neutral, diam bukan tanda neutral. Diam itu sebenarnya tanda mencurigakan lagi. Kita semua sebagai rakyat Malaysia berhak tahu dan berhak mendapat penjelasan yang jelas dan tuntas. Bukan jawapan yang kabur yang bersifat umum macam ni. Dalam pada masa yang sama, saya berpendapat Malaysia perlu bergerak lebih jauh. Nadir bumi ini bukan sekadar bahan mentah untuk dijual. Ia adalah aset strategik pada abad yang ke-21 sekarang ni. Saya rasa sudah sampai masanya kita membina rantaian nilai sendiri. Bangunkan industri hiliran, kuasa teknologi dan latihan tenaga pakar tempatan. Jangan hanya jadi pemain sokongan dalam permainan kuasa besar dunia sahaja. Akhir sekali, saya nak tegaskan isu ini tidak boleh disapu sahaja di bawah kapet macam tu sahaja. Linus mesti tampil dan memberikan penjelasan. Kerajaan Malaysia juga mesti tampil dengan pendirian yang jelas, telus dan bertanggungjawab. Kerana apabila melibatkan nadir bumi, ini bukan sekadar soal ekonomi tetapi soal kedaulatan, prinsip dan masa depan negara kita.